kan. Ui. Muka Razi. Orang angkat ni. Tamban Ui, boleh tahan besar. Bomban. Besar gila. Assalamualaikum. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki, insyaAllah. Hari ni saya dengan kawan saya Abang Razi, kita ada trip mancing dekat rakit JDT 1. Sekarang ni kita tengah cek barang sikit. Ada lagi 6 orang kawan kita 6 orang kawan kita. Kita akan naik lebih kurang pukul 2 lah nanti pergi rakit. Nanti insyaAllah kita update lagi. Kizi, apa banyak kali? Semoga tak kumpau. Semoga tak kumpau InsyaAllah. Kita kena yakin. Alright, nanti kita ambil lagi. Okay, pump kita yang sebelum ni rosak. Kita dah dapatkan pump baru untuk bagi oksigen. Sekarang on the way nak pergi ke JT mengail JDT bersama abang ni. Abang ni dari jauh, daripada Kuantan Kau daripada Kuantan daripada Kuantan. Datang semata-mata nak mancing dengan kita orang dekat Johor ni kan. Harap-harap berbaloi lah. Share location lagi sekali. Aduh yai. Kejap lagi aku share location. Ni jalan on the way nak pergi ke JT. Ada kan? Aku dah share kan? Saya tak follow sekali kan ni. Wah, mungkin lah kot. Mungkin nak pergi beli barang apa pun. Tag tak mana apa, map mana dia tag ke? Sampai ke nak pergi ke kilang casing ke? Rapat. Ui. Anjing tengah kenduri biawak. Besar sikit biawak. Marah dia. Okay, kita orang dah sampai JT. Tengah turunkan barang Abang Lim. Paling banyak bawa joran. Mantap joran dia. Jap, aku turun angkat barang. Okay, ni Abang Pawas Kita orang panggil dia Bapak. Bapak daripada KL, Pak? Daripada Ceras, Batu 9. Takkan khabar dulu. Ambil video. Banyak. Mana Yoyo? JDT. JDT rakit. Ya. Kita pun duduk di Melbourne. Lain tempat. Lain tempat lah? Okey. Sini meriah. Hujung minggu sini memang meriah. Penuh. Kita tengah menunggu satu kereta lagi. Sesat. Dia pergi ke casing sana. Dia belok ke kanan. Dia tak tengok ni ke boleh? Tak tahulah. Okey. Barang dah standby. Kena tunggu bot dengan member kita satu lagi. Ni Azlim Azlim daripada Kelang Banting. Jauh-jauh ni kali ni trip ni. Datang sini Johor. Satu kereta lagi. Tak manalah sesat Mamat ni. Agakkan dekat di belakang korang ni. Dia gerak lambat sikit. Dia gerak lambat Saya dekat parking tu dia setting low. Kita orang touch-up tu. Patutlah. Masing-masing artis. Dah touch up muka. Alright. A few moments later. Kau tengok dah sampai ni. Sampai dah tim ni. Kau Angler sejati. Kau tengok. Betul. masing-masing santai. Kau buat baju ni nak mancing ke nak apa? Aduh. Sleeping bag lagi. Ya. Sleeping bag. Aduh. Ni ada band. Isai ke Syam? Isai ke Syam? Sini Syam lah. Sini Syam alamak. Come on lah. Ni Tat daripada Kuantan. Alright. Seorang lagi cikgu. Kita panggil Slebet. Tapi nama betul siapa Muammar Fahmi. Nama sedap panggil Slebet. Cikgu pun daripada Kuantan kak. So kita tengah tunggu bot. Bot mana bot?
Bukan buat kita tu. Oh bukan eh? Bukan Tadi dah datang, dia hantar orang lain. Aduh. Apa, kita tunggu dulu, Okay, masuk. Boleh kan? Ni boleh lagi, 2 orang. Alamak, seksi lah. Nampak muka asli. Seksi pula. Sorry Oleh. 5SL Tap. Kita dah sampai dekat rakit. Alamak, Lem, kau masih buat aksi seksi lah. Daripada tadi Tukar 18 aku kena letak blur sikit dekat area tu. Scanner tu ada kena tukar. Oh. Diorang belah sana lah. Alright. Okay, dah boleh setting lah ni. Oh, tak dah standby dah. Kita tengah ambil udang hidup. Buat umpan standby. Oi. Tak bukan ni macam Patut tadi masa tengah naik tu kena ambil gambar, ambil video. Lupa pula. Aduh, dah kelang kabut dah. Akan lucut saya tanya. Besar babe. Itu mulut dia lembut. Mulut lembut. Senangin. lagi bisa ni mulut ni. Brother Tat kita, brother Tat. Tengok joran dia main tu apa? Nampak? Dah nanti abang ni. Boleh. Abang memang nak dia nak hantar kat itu. Dekat share dekat Facebook Okey. Hidup pakai pelampung je. Pakai pelampung je. Sebenarnya kalau air macam ni kata abang separuh air. Yalah ada separuh air. Kalau air keruh main dasar. Oh, main dasar. Tadi saya dapat usaha macam ni air duit. Oi. Boleh ni. Boleh. Boleh syakat ni lagi. Oh, nulis dekat di bawah. Abang, aku nak makan kuali tak? Oi. Tiga rasa. Malam ni ada lauk ni, Tambah lagi ya. Tambah lagi? Tambah lagi lauk. Tambah lagi. Apa tu? Tambah lagi. Tambah lauk. Steady, ada baju hujan. Hujan lebat guys. Update ke? Update tu. Hujan lebat. Tapi dah ada hasil lah. Dah ada hasil, tak tumpau ah. Alamak. Muka sedih Dah lepas dah? Habis bulut lah. Cikgu, macam mana cikgu? Ada? Tak ada? Belum lagi, sabar lah. Gelap depan tu. Sini hujan dah berhenti lah. Ini lain macam ni, pelampung ke? Kau pelampung ke? Pelampung. Belum ada rezeki. Cuba lagi. Oh, kena gelap gila je. Masih mencuba, hujan dah berhenti ni. Ada pelangi. Mana nampak pelangi? Oh, tu sana. Tu pelangi. Oi, sana tadi ikan kecil-kecil lah. Try tukar spot. Macam mendung lagi tu, gelap tu. Lagi mencuba ikan sambung kepala udang. Nyaris-nyaris tu sangkut. Sikit lagi. Angin dah makin kuat ni. Air dah start nak surut ni. Boleh bet? Oi, ombak kuat ni. Ombak kuat ni. Kau ambil gambar apa? Nampak memang macam menarik sebab ambil video Janganlah ambil tu. mana boleh? Banyak air surut ni. Air tengah surut. Ada? Sangkut apa? Abang sangkut. Sangkut? Ikan tarik apa? Ikan tarik tu. Macam ni.
Bila tarik Dia sokong kebun. masuk reba. Masuk ni, bawah ni ada ni tukun bawah ni. Dia tukun. Tu lah. Tak nak tak putus ni. Tali tu kot kuat tu. 30 pound je. 30 pound. Bila tarik masuk tu lah, masuk reba, masuk tukun. Jap, kita try jig lah sekejap. Alhamdulillah, boleh lah buat layan-layan. Buat layan ya. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Wah, ni persiapan nak masak. Kita nak masak kari kan? Kari. Tadi dah dapat ikan ni. Senangin dengan MJ. Tadi Malam ni Kau janganlah cakap nampak sangat. Malam ni kita masak kari. Mana bunyi loceng bunyi? Oh itu Aku ingatkan joran kena makan ikan. Ni dah maghrib. Tadi baru dapat duri. Tapi ni air surut ni duri lah. Ini tadi dah kena sentuh lah, hilang. Come on Lim. Kau jalan nak bergegar loceng aku. Abang tak siang ikan MJ. Bila dapat ni? Petang tadi. Petang tadi dapat. Tengok. Razif, kau tak tahu. Kucing tu duk tahu ni je, pantau tu. Lepa je habis dia bawa lagi. Aku dengar macam bunyi loceng. Mantap. Nak masak kari. Ya. Ini Oyen, jaga-jaga. Ni senangan. Tu MJ. Mangrove Jack. Alamak. Pisau ke apa ni? Kita siang ikan senangin tadi dapat. Lagi nak masuk nak masak kari. Yang ni sisik dah halus kan? Tadi aku yang kita tu nak Lim nak goreng. Goreng ni kadang-kadang orang tak nak bagi buat, tak nak bagi hancur. Betul. boleh mana-mana. Boleh mana-mana Lim. Biasa goreng dulu lah. Tak pun kau masuk last. Kau masuk dalam kari tu sekejap. Yang lama tu yang biasa dia hancur. Dah Betul. Tak sekeras tadi kan. Tadi no. Dah. Ambil. Mantap. Selesai. Siap, kita basuh ni. dia. Mantap. Ya, proses masak. Ini dapur kelengkapan cukup. Tak ada masalah. Ni biskut, ada biskut. Besok pagi nak sarap biskut boleh. Wih. Ni dah masak belum ni? Belum. Ni, saya tambah. Cik. Kali ni kita masak sendiri Lagi sikit pak. Ya, ni kita punya chef. Lagi sikit. Okey, mantap. Nak tumis kari tu bagi. Oh, kari tak di macam lagi dalam mangkuk. Ni, kau just tuang di Bahan-bahan semua dah standby dah. Sekejap lagi chef tengah masak. Tumis dulu lah. Ya.
abang kita masak. Bukan biasa-biasa dia orang ni. Bukan biasa-biasa ni. Aku pun tak pandai nak masak ni. Kita masukkan bawang merah dengan bawang putih pula. Aku tukang ambil video je lah Tukang teman boleh Tukang teman, tukang ambil video. Kita masukkan kari pula. Pekat kari ni. Tolong gaul, okey. Baiknya kari ni, pekatnya kari. Ya, kita sudah masukkan ikan kita. Dia punya mendidih nanti dia punya tu lah. Air ikan tu lah. Dia akan jadi cair. Dia akan cair lagi lah. Jadi air tak payah banyak sangat ni. Kita letak je, nanti kalau ni baru nampak sembut sangat. Pekat sangat tadi nampak. Wah, bau dia dah sedap lah. Kalau nak kuah boleh je letak air lebih kan. Ya. Kuah banyak kan. Alright. Ni lepas ni baru masuk ni lah sayur-sayur ni kan. Tulas kan. Dah masak tu. Kalau tak nanti dia benyek kan, lembik. Dia layu tu kan. Hampir masak dah ni. Kan terang aku punya kamera. Okey, dah letak garam tadi Tak, cukup dah tadi macam janji dia buat makan je. Janji dia buat makan. Wah, bapak goreng telur. Telur dadah, kari ikan. Cuaca malam ni alhamdulillah cerah lagi. Masih cerah. Masih meneruskan aktiviti memancing. Hai, aku yang kejut dia tadi. Tak ajak kata dia. Cukup, insyaAllah cukup. Aku makan tak banyak apa. Nanti roti makan dengan kari pun sedap. Itu pagi esok lagi. Pagi esok Pinggan dia. Memang marvelous. Tak, tadi garam terlebih. Jadi terpaksa aku ceraikan lah. Dah mesra. Makasih. Air surut. Harus laju. Siapa punya ni gantung joran ni? Selebet Kau punya ni tak nak turunkan ke joran? Semua gantung ni. Ui. Mana muka Razi. Orang angkat ni. Tamban Ui, boleh tahan besar. Umpan. Besar gila. Tamban. Ni air dah slow sikit ni. Boleh ni. Tapi masih berarus lagi lah. Lagi air patah ni atas. Dalam tu lah. Ada lagi lah. Dah boleh main yoyo tu. Boleh ni main yoyo. Dia tengah datang ni. Ini kalau besar-besar tu. Masih ada lagi pencuri ikan pencuri umpan. Gemuk betul kau ni Seko lagi ni. Garang muka dia. Oi. Wah, selebet dapat pula. Kau punya joran Penganyir betul joran dia. Sangkut aja. Ada ni. Oi, besar juga. Cuba Dia biar je.
Dia tak ada main-main pun. Biar je. Tak kerti keluarkan. Kau tengok joran yang pelik-pelik. Orang tangan apa? Tangan kanan beli joran kidal. Tapi joran ni yang banyak dapat ikan. Dari tadi. Sekarang dah pukul 12. Kat 12.30. Genset dah mati lah. Sekarang relay pada lampu solar ni dengan bateri. Masih lagi kumpau air surut ni. Tapi dia punya view ni memang cantik lah. Oh yo. Ha? Dia ada yang mati, ada yang tak ni. Mana yang pakai genset dia mati. Oh, cantik view. Nampaknya tinggal kami berdua je. Dengan Razi. Yang lain dah tidur. Ada sih? Ni air baru nak pasang kan. View memang cantik lah. Terang. Sekarang dah pukul 5. Masih tak ada hasil lagi ni. Ikan kecil je banyak kacau. Umpan habis. Tunggu lagi lah. Masih ada yang belum tidur ni, masih semangat semangat nak cari ikan. Harap adalah udang hidup pun nak habis tu. Main yoyo je guys. Banyak ni. Tak sangkut pula. Habislah hasil tangkapan kita pun disebat ni. Mana ni? Tu nampak. Habis hasil yoyo. Kau fresh makan patutlah gemuk. Kita dapat ikan, dia tunggu je. Alhamdulillah, main yoyo dah hasil 2 ekor lah. Roti jatuh. Sangkut. Alhamdulillah. Kucing dah start nak terkam. Tengok. Kucing tu, oi, sabar. Dapat lagi 2 ekor. Ganjut kena bawa sini lah. Senang sikit nak ni. Sekejap aku ambil. Dia terkangkang ni. Selah ke? Dia dah tunggu tu. Sekejap aku ambil ganjut. Selah ke bukan? Kan. Tamban. Jatuh. Sudah pagi guys. Cantik lah cahaya matahari. Ni ambil gambar cantik ni. Gambar cantik lah ni. Smart lah. Macam bang? Sarap. Aku dah sarap tadi roti cecah kari. Cecah kari Ni kau saja letak ke apa? Tak balik. Dah mati tu. Letak balik dekat dalam ganjut. Tak dalam ganjut. Boleh potong kan? Ada pula kapal korek pasir lalu. Kapal korek pasir ni Treasure. Kena berpanas lah sini. Air surut. Ada parking joran kat sini. Tahu ada hasil lagi tak. Panas oi. Panas. Ada tak? Kamu Zi. Lain macam ni. Woi, jenaha. Mantap. Akhirnya. Alhamdulillah, mantap bro. Kita kumpau. Woi, jenaha babe. Bukan boleh muntah balik.
Udang hidup Mantap. Sekejap. Dah lah pakai je semalam. Gigit je kan. Ini aku ambil video ni. Bukan cerita sebenar. Oh, video kan? Okay lah, barang dah siap-siap kemas. Sekejap lagi nak mandi. Nanti makan kita order rakit ni masak. Dia standby masak. Sebelum balik kita makan dulu lah. Mana-mana umpan tak habis tu, kita suruh dia masak sekali. Dengan hasil tadi ikan jenahak. Ada lagi ikan yang hidup ni. Ini sedekah lah. Itulah ikan yang yoyo tu kecil-kecil tu, apa nak buat tu. Tak apa, bungkus-bungkus nanti aku bawa balik lah. Aku balik. Boleh goreng. Yalah, mandi dulu lah. Nak siap-siap kemas ni. Okay, untuk video ni saya tak buat round tour dekat rakit ni lah, sebab dah ada video sebelum ni. Aku nak tunjuk dia punya. Oh, ni kunci lah. Tunjuk dia punya bilik. Bilik dia simple je, just nice untuk tidur. Tak ada aircon, dia cuma ada kipas. Lampu dia. Lampu. So untuk nak tengok yang fasiliti lain, boleh refer video saya sebelum ni. Saya sertakan link. Okay, kita orang nak makan dulu. Lepas tu kita nak bergerak balik. Okay, ni menu kita sebelum balik. Boleh order dengan rakit. Ni semua rakit. Kita order dengan rakit je, senang. Balik darat, perut dah kenyang. Okey, sesi makan sebelum balik. Ni. Padu. Ikan tu apa ni dah tak ada. Padu Nyesal pula aku order nasi goreng udang. Tarok. Asal? Dah ada udang ni. Nyesal order nasi goreng udang. Nasi goreng daging. Jom. Ambil. Lagi balik. Nasi goreng daging. Okey, kita dah beransur. Kita dah packing semua. Nak balik. Mana pemandu botnya? Kita dah packing semua. Tunggu driver je lah. Kejap lagi kita balik. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tak ada apa masalah. InsyaAllah jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum.